Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Rusyahimi. Pada hari ini saya ingin berkongsi sebuah isu penting untuk tugasan MPU 3353 iaitu Kursus Integriti dan Anti Rasuah saya, iaitu PSA yang bertajuk Rakyat sebagai Watchdog Membanteras Rasuah. Dalam penyampaian ini saya akan menerangkan bagaimana rasuah berlaku, apakah kesannya kepada rakyat dan mengapa kita perlu menjadi pengawas demi menjaga integriti negara. Terdapat 3 skandal rasuah yang mengikis kepercayaan. Yang pertama, dana awam hilang. Skandal rasuah melibatkan tokoh politik dan korporat menyebabkan kehilangan dana awam. Yang kedua, projek terbengkalai. Projek pembangunan terbengkalai ini menjejaskan kemudahan dan keselamatan rakyat. Yang ketiga, keputusan berat sebelah. Keputusan dasar menguntungkan individu tertentu, bukan kepentingan umum. Situasi ini meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Ini menjadikan negara rapuh. Rakyat bukan sekadar pemerhati. Dalam menghadapi rasuah yang berprofil tinggi, rakyat tidak boleh sekadar menjadi pemerhati. Rakyat haruslah berani mempersoal dan menuntut ketulusan. Rakyat juga perlu peka terhadap ketirisan dan salah laku. Dan rakyat perlu sentiasa menilai tingkah laku pemimpin. Kesan rasuah kepada rakyat biasa. Rasuah memberi kesan merentasi semua lapisan masyarakat, terutamanya rakyat biasa. Peruntukan infrastruktur tidak sampai ke komuniti luar bandar. Jalan rosak, klinik usang dan kemudahan air bersih terabai. Penduduk terus hidup dalam serba kekurangan akibat penyelewengan dana. Rakyat sebagai watchdog perlu bertanya soalan, memantau proses dan menuntut laporan telus mengenai perbelanjaan awam. Manakala rasuah dalam sektor korporat pula ialah manipulasi laporan. Pihak pengurusan memanipulasi laporan kewangan dengan menyembunyikan kerugian besar, kehilangan pekerjaan. Apabila penyelewengan terbongkar, ratusan pekerja kehilangan mata pencarian. Pengesanan awal. Pekerja dan masyarakat perlu berani melaporkan ketidakkonsistenan untuk pengesanan awal. Watchdog adalah tanggungjawab sosial untuk melindungi masyarakat daripada kerosakan yang lebih besar. Antara 3 ciri-ciri rasuah yang melemahkan institusi yang sepatutnya melaksanakan undang-undang secara adil. Yang pertama, pegawai tidak berintegriti menyebabkan undang-undang dibeli. Yang kedua, rakyat perlu peka terhadap ketirisan dan kelemahan penguatkuasaan. Yang ketiga, menjadi pemerhati aktif bukan hanya pengguna sistem. Tanpa pengawasan rakyat, institusi akan semakin lemah dan rasuah akan terus berakar. Bahaya budaya tiada siapa peduli. Kerana apabila masyarakat diam, pemimpin rasuah tidak dipersoal. Ini akan menyebabkan pemimpin bermaharajalela di mana pemimpin rasuah berasa mereka tidak akan dipertanggungjawabkan. Jika watchdog bertindak, masyarakat menyoal, memerhati, mengkritik dan melapor, pemimpin berhati-hati. Setiap tidak tanduk pemimpin diperhatikan. Ini akan mengurangkan rasuah. Inilah yang dinamakan kuasa sebenar rakyat sebagai watchdog. Pencegahan rasuah, iaitu peranan rakyat. Pencegahan rasuah tidak akan berjaya tanpa pengawasan rakyat. Pertama, penjaga integriti. Rakyat bukan hanya pengundi tetapi penjaga integriti negara. Kedua, berani mempersoal. Berani mempersoal keputusan yang mencurigakan dan memantau perbelanjaan awam. Yang ketiga, melapor salah laku. Melapor salah laku melalui saluran rasmi. Pencegahan rasuah, iaitu peranan rakyat. Antara tindakan watchdog yang berkesan ialah menolak rasuah kecil. Menolak sebarang bentuk rasuah walau sekecil manapun. Bertindak jujur iaitu mengamalkan kejujuran dalam urusan harian. Dan akhir sekali memilih pemimpin berintegriti yang berdasarkan integriti dan rekod yang bersih. Tindakan-tindakan ini memberi kesan besar dalam jangka masa yang panjang. Masa depan negara di tangan kita. Negara hanya akan kuat apabila rakyat menjadi mata dan telinga yang memastikan pemimpin memegang amanah dengan jujur. Kita adalah pertahanan terakhir menentang rasuah. Jadilah pengawas yang berani kerana masa depan negara bergantung kepada kita. Di saat rasuah cuba bersembunyi di balik kuasa, kitalah yang harus menjadi cahaya. Rakyat bukan hanya melihat tetapi memerhati, menilai dan mempertahankan kebenaran. Jika kita diam, gelaplah masa depan. Tetapi jika kita berani, terbitlah harapan. Berani kerana benar, takut kerana salah. Saya berharap video ini bermanfaat dan mampu menyentuh hati kita semua untuk bangkit sebagai watchdog demi negara yang kita cintai. Sekian, terima kasih.